Awak sakit apa? Saya lenguh tubuh lah, doktor. Lenguh tubuh. Saya ada air. Air ubat? Tak, air herba. Air herba? Manis ke tawar? Pahit sikit. Pahit? Ya. Warna hijau? Ya. Ada buih? Ada sikit-sikit. Saya tak minum lah, doktor. Oh, ya ke? Okey, kalau awak tak minum, awak baring dulu. Saya periksa. Risaulah, doktor. Nak kena baring bagai. Saya takut jadi macam spa dekat KL. Ini klinik. Tu spa. Lagipun, awak tak pakai tuala putih. Baiklah, doktor. Awak baring sini ya. Ni bantal dia. Bantal? Ya. Kerasnya bantal ni, doktor. Banyak songihnya awak. Memanglah bantal tu keras. Sebab lembut dia dekat saya. Seramnya doktor ni. Cepatlah periksa, doktor. Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik. Kejap saya nak tulis. Doktor, bila nak lepas ni? Oh ya, saya lupa. Okey, lepas. Okey, awak boleh bangun. Doktor, macam mana keadaan kesihatan saya? Setelah saya periksa, awak didapati ada penyakit uluran. Uluran? Oh ya, tahap 8. Habis tu macam mana, doktor? Tak ada ke ubat? Ubat ada, awak jangan risau. Sebelum tu saya cocok dulu awak ya. Cuk. Ya. Sini, tahan sikit ya. Aduh. Okey dah. Oh. Good girl. Ini ubat dia. Ubat ni awak makan 8 kali sehari tahu. 8 kali sehari? Kalau ubat ni tak menjadi macam mana, doktor? Kalau ubat ni tak menjadi, awak boleh buat main je guli. Kenapa? Sebab awak dah tak ada harapan. Awak mainlah puas-puas sampai awak kiuk. Oh, tak apalah, doktor. Terima kasih ya. Jangan lupa bayar kat depan ya. Baik, doktor. Uzaimi, bagi aku pula jadi doktor. Macam best je lah, doktor. Betul, best jadi doktor. Aku pergi ambil tuala putih Janganlah pakai tuala putih. Alah, kau ni. Duduk. Macam mana kan?